Da da do do hey ba 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 psh, ba 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 da tika tika Temu dan Santai. Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to Temu dan Santai Podcast bersama saya Tahira Sirat. We brought to you 4 pillars: leadership, wellness, wealth and of course community confession. Dan hari ini semestinya saya menggayakan satu abaya yang cantik. Hari ni saya cari rimau sikit, tunjuk sikit. Okay, ada berdazzle-berdazzle yang cantik, warna-warna gold brown from Zywar side. And of course, I'm very comfortable sitting on this. Very beautiful swivel couch dengan bantal yang cantik daripada Rumah Home. Thank you to our atmosphere partner for this episode. And I'm not alone today. Saya ditemani dengan co-host cantik saya. Siapa tu? Hi, Aina Lee here. Oh, Aina, how are you? I'm fine, thank you. How about you? I'm great, Alhamdulillah. So today Aina, kita tak berdua. Kita nak memperkenalkan dua alumni yang boleh dikatakan satu program yang sangat-sangat famous dulu. You pernah tengok tak? Pernah. Pernah kan? Pernah. So you want to intro dah? So, hari ini kita ada dua orang wanita cantik rupawan iaitu Nadia Hasnan dan Akmal Abdullah. Welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan mudah menyusur tangga ke angkasa. Bukan mudah menjejak mimpi jadi reality. Apapun jua bisa terbukti andai langkahmu tidak terhenti. Jangan mulakan Nadia, sabar Nadia. Sabar, okey. Oh my Tapi dah nak panjat kerusi dah. Risau kat tu. Almost tak Tak meloncat. boleh biarkan ni, bahaya. I dulu kecil-kecil tengok korang, I fancy both of you like Tak baik tau. Cakap kita dah tua. Tak baik tau. tak. Tak apa sebenarnya. Tak, I nak cakap you all were a legend. Okay. You were a legend. Menuju puncak. Aku dulu, ya Allah, fancy sangat. I was a fan of you. Yours, I tak tengok sebenarnya. 6. I tak tengok. Sebab kita lebih kurang Lebih kurang sebaya. So, I muda sikit. Okay, bye. Okay, oh my God, how are you both? Okay ke? Alhamdulillah, sihat. Masya Allah, both of you looks glowing. Alhamdulillah. Hari ni pakai abaya dari mana ni? Dari mana ni? Cantik ni? Cantik kan? Dari Zywar side. Sama lah kita. Masya Yang Allah. Thank you so cantik. much. Thank you so much. Dan sangat-sangat selesa. Dan sangat-sangat sejuk bila pakai. Best sebenarnya. Dapat dia dah start menjual? Dia dah okay, start menjual. sorry. Dia tak boleh. Biasalah dah jadi Baik, second baik. nature lah. Alright. So today sebenarnya kita bawakan Akmal dan juga Nadia Hasnan on our set to actually talk about the reality TV aftermath. Orang kata relationship, drama, survival. Both of you are from Academy Fantasia. So macam mula-mula sekali masa both of you keluar. Okay, I would say start with Kak Akmal lah. Kak Akmal, you are my best friend. People know that we are very close, but I've never asked you this question. Lepas akak keluar daripada AF tu, akak tak terkejut ke macam culture shock, semua orang kenal, akak pula famous and then orang macam kejar-kejar and you live in a very different life which is daripada yang tak kenal sampailah sangat dikenali. Apa Different yang akak rasa after dah keluar daripada AF, with after you then Nadia. Okay. So basically F3 ni adalah dari tahun 2005. Okay, so it was 21 years back. Okay. Lamanya. Yes. Of course bila orang kata Akademi Fantasia tu adalah satu platform yang mana memberi peluang kepada anak-anak muda ni yang berbakat untuk menunjukkan bakat. Dalam masa yang sama sebenarnya platform tu juga memberi rezeki pada kami semua. So obviously waktu tu saya adalah seorang budak lah waktu tu kan, umur 20-an yang sedang belajar UiTM waktu tu. Okay. And then memang suka menyanyi dari umur belasan tahun daripada sekolah, memang suka menyanyi. Bila dapat platform masuk AF, kemudian cuti setahun dekat UiTM untuk masuk AF. And then Alhamdulillah bila kat AF tu ada satu platform yang memang yang tak pernah jangka pun, which is kehidupan kita yang biasa. Duduk rumah flat yang orang kata dapat makan KFC pun sebulan sekali pun belum tentu. Baik, bila masuk sana dapat sponsor yang kau-kau punya. Okay. Bayangkan bila kita dah dapat 12 orang tu, kita orang dibawa pergi ke KLCC. Okay, masuk satu sponsor ke satu sponsor, you can ambil apa you nak ambil. Wow, no limit. Adalah limit. Tapi bayangkan waktu tu tahun 2005, limit seorang 1,500. Banyak Time boleh tu dapat. nilai tu besar. Yes, sangat besar.
masuk Bata. Boleh sebut ke? Kalau Boleh je, sebut nanti boleh je, orang boleh je. kan? Okay. Boleh. So masuklah beberapa brand, okay, dan kita boleh ambil apa yang kita nak. And then kita ada juga sponsor daripada makeup sponsor and skincare sponsor. Dapat satu bag yang makeup artist dulu yang bawa yang silver yang besar tu kan. Seorang satu dapat. Untuk you makeup sendiri atau untuk makeup artist gunakan? Untuk kita makeup sendiri je. Wow. Untuk kita kat akademi tiap hari tu. Oh my Okay. god. So of course kita akan rasa macam wow. Sangat dijaga. Sangat dijaga dan sangat macam bestnya. Macam tu kan, untuk orang yang tak pernah nak beli makeup pun belum tentu lagi, tapi dapat macam tu adalah peluang yang sangat-sangat masya-Allah lah. Masya And then end up bila kita dah keluar tu, of course first kali kita akan rasa macam kita kan duduk akademi, tak pernah berhadapan, tak pernah Jauh tahu. Jauh dari sudut. Dari rumah ke? Tak, kita orang memang tak boleh keluar. Oh. 3 bulan dekat dalam akademi, itu adalah kehidupan kita kat dalam tu je. Surat khabar pun tak boleh baca. Betul. Apa-apa berita pun kita tak tahu. No phones, no nothing. Oh You my duduk kat situ God. dengan kawan-kawan you je. Memang Bukan sama. literally katak bawah tempurung. Exactly. Kita orang student dalam akademi yang tak Yes, keluar langsung. Exactly. Phone? Tak ada. Memang tak ada. So memang phone pun dia orang Diorang pegang. ambil, diorang akan pegang. Okay. Oh. So ada satu hari tu, kita orang akan dapat breakfast. So adalah hantar nasi lemak tau. Dia pakai. Okay, what's this? Kes yang sama. Waktu tu akan jadi excited kan. Sebab nasi lemak tu bungkus dengan surat Dengan surat khabar. khabar. Itu je yang kita boleh tengok. Exactly. So bila bungkusan surat khabar tu, kebetulan tak ingat siapa punya nasi lemak tu, bungkusan dia adalah kita orang punya Berita. undian. Okay. Oh my god. Kes yang Which is sama. tumbuh esoknya. Kita punya konsert semalam, esoknya nasi lemak tu dapat kita punya Undian. undian. Kan? Of course lah bila dapat tu semua macam, boleh. Dah berkumpul. Bila berkumpul, terus kamera dapat capture kan. So kamera akan macam, diorang tengah tengok something. Okay. Esoknya dah tak Dah ada tak surat ada dah khabar. nasi lemak Bagi bungkus. nasi lemak bungkus yang warna coklat tu lah. Oh Yang my paper God. biasa tu kan. Korang buat kantor. Kantor besar-besar je. Ini bermakna produksi waktu tu dia tak ada tak aware, tak lesson learn. Oh. Sebab dia Sebab repeat sampai 6. 3 years after that dia jadi buat lagi. benda yang sama. And every time nasi lemak ada surat khabar, kita orang akan looking forward. Bukan sebab nasi lemak tu sedap Sorry siapa yang Tengok produksi macam waktu tu. Kita orang excited, okay apa benda yang dibagi. Okay nasi lemak bungkus dengan surat khabar. Itu je info yang kita dapat untuk dunia luar. Oh my god. Sedih ke tidak? Sedih lah weh. Tapi actually sangat unik lah. Kata Yeah. bukanlah sedih as in apa. Sebab bukanlah kau selama-lamanya for 3 years kan. 3 bulan je kat Tapi dalam sebenarnya tu. okey je sebab zaman dulu bukan zaman media sosial pun. Betul. Kita ada phone ke tak ada phone ke macam okey je sebenarnya kan. Cumanya that time tu bila even Adalah seminggu sekali kita akan dapat call family. Okay. Kan tak ingat malam Jumaat, Tak hari dapat Jumaat pun. malam ke ataupun Khamis. Tak Jumaat. dapat. Tak dapat. Tum. Sian awak Sian Oh, sian. Awak nakal sangat kot. Mungkin kot. Seminggu sekali tu nampak mama dengan papa tengah tengok konsert. Nangis babe. Kan kadang-kadang orang kita drama tapi itulah kehidupan kita. Realitinya memang kita orang tak ada siapa, itu je. That's why bila waktu penyingkiran tu, nangis tu adalah nangis Real. yang ikhlas tau, yang real. Because kau dah takkan jumpa dia apa. Betul. Kan? Lepas tu itu adalah hari yang terakhir yang kau akan jumpa, which is kita memang tiap minggu pun kena kemas beg. Yes. Oh my Dia bukan tipu-tipu, tak ada. So, Every tak penat Friday ke? kena packing Penat balik. lah, penat lah. Oh my Tapi God. I don't know why macam Okay. Akmal memang tiap minggu pun packing, tapi tak pernah packing habis. Tapi minggu yang nak terkeluar tu memang aku packing habis. Oh ya ke? Dah memang ada Tahu kan? insting dia nak terkeluar ke? Dia dapat So macam minggu yang keluar tu memang packing habis lah. Kak Akmal keluar minggu ke? Ke-8. Nadia? Sikit lagi kan. Nadia alhamdulillah sampai final. Ni final. Oh, Dia you. power. Oh my god. But she's really good. You are also Yes, really Terima kasih, good. terima kasih bagi show lepas ni. Okay. So, Soalan tadi tu Ah. maksudnya bila keluar tu kita rasa terkejut lah. Sebab bila once kita keluar, satu jadual memang padat lah. Really? Memang padat. Maksudnya lepas keluar je, kita tak balik rumah lagi tau. Diorang akan letak kita kat hotel, so dia akan susun. Okay, so interview radio, surat khabar, bla 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 bla. Ni semua penuh. Penuh jadual tu at least sebulan lah memang penuh. Okay, belum lagi diorang susun jadual konsert apa semua. Sebab waktu tu akak keluar kan dah minggu ke-8, 2 minggu lagi dah nak habis dah final. Okay, so waktu tu pun kita dah memang prepare untuk final punya persembahan apa semua. So memang jadual sangat-sangat busy. Bila keluar pun diorang tak bagi keluar sendiri, memang akan ada manager yang akan teman. Itu pun kita dah something yang macam lain lah kan. How long were that life last? Berapa lama dapat hidup begitu? A few years juga. Oh, that's long. Contract, Lama. So, both of you memang bergaji lah. waktu itu. Bergaji. Depends on berapa banyak show yang Konsert kita yang kita dapat ada, lah. show yang kita dapat, events. Kita tak ada monthly gaji. Sebab zaman dulu kan berapa. lain kan? Tak ada monthly. I think even now pun tak ada monthly. Memang kita berdasarkan Project. berapa banyak projek yang kita dapat. Betul. Okay. So Nadia itself, like I mean you yourself lah, macam sebagai seorang yang dapat pergi ke final. It must be bigger than that. Kan? Sebab maksudnya bila keluar tu lagi lah orang kejar. Sebab apa? Dekat final is different kan? Berapa orang pergi final
5 orang. 5 orang. Oh, So you 5 5 orang. So you Akak get masa tu which- 4. you get which place? Yang kelima tu lah. Yang kelima tu. Yang hampir-hampir nak terkeluar tapi alhamdulillah kesian budak Diselamatkan. ni. Satu lagi 2 orang je perempuan. Kalau yang ni keluar tu sebelum final kesian Stacy. So you, Stacey, who Nadia, else? Stacy, Toy, Riz, Nubahan. Nubahan. Kita punya top 5 lah. Okay. Tapi kalau in terms of dia punya apa effect dia lepas tu, macam tadi Kak Akmal bagi tahulah, memang jadual kita akan padat apa semua tu lah. Dan ke mana-mana sahaja kita memang akan ditemani oleh manager kita lah. Mana-mana sahaja. Tapi expected lah benda-benda tu sebab kita sebenarnya kita punya hoping kita orang kenal kita tu daripada start nak pergi ke konsert. Kita selalu macam sebab kita ni nak jadi artis ni bukan baru-baru. Ya. Daripada sekolah. Kan dia punya cita-cita tu dah daripada Dream dah terkumpul lama. I cikgu tengah ajar admat. I buat macam tulis Tulis, kan. tapi? You tahu apa yang tulis? Lirik. I punya signature. Penuh satu. Practice. Bila kawan, kau buat apa ni? Aku tengah praktis nak autograf peminat. Kau dahsyat dia Confident dia tidak. Agak nak kontrol lagu-lagu dah ni. Confident dia tidak. Dia dah awal-awal letak dah kan. Jadi macam balik daripada sekolah ke apa kan, kita mesti praktis. Sebab I memang dulu waktu sekolah, I memang menyanyi club sebenarnya. So every Saturday, Sunday memang I takkan macam teenager lain lah. Dia orang keluar dengan kawan. I kerja, pergi mana-mana kelab pun mak ayah mesti kena bawa. Sampai sekarang kan? Sampai sekarang suami lah yang bawa, alhamdulillah lah. Mama you kan selalu ikut ke? Kalau Dia free. sekarang dia dah tak boleh nak dengar kuat-kuat sangat. Kita pun tak galakkan lah sebab dia faham. ada Betul, problem apa betul. semua kan. So kalau dia kata nak, dia duduk paling belakang lah macam gitulah. So macam back to concert punya ni, every week punya concert, kita kan akan dibawa beramai-ramai naik van apa semua kan. Ni, tala muka kat tingkap ni. Kenal ke tak? Orang peminat tunggu Dah first week tak ada siapa kenal. Second week sampailah dah minggu ke nak dekat-dekat final tak ada siapa pun tegur. Sampailah dah habis keluar final barulah macam orang oh ni budak ni. Tapi sebab kita tak juara so orang tak ada pandang sangat. Orang kenal je both of you. I mean okay. So let's ask both of you lah. Macam tadi I tanya soalan ni dekat makeup room. I cakap pernah tak you both have this situation, hidup aku dah berubah. Daripada fasa yang aku sebenarnya tak pernah dikenali. Asal akak daripada mana masa tu? Akak orang mana masa tu? Memang dibesarkan di KL lah. So duduk kat KL masa Duduk kat tu. KL How lah. about you? Sama. Sama. So both of you daripada orang KL, walaupun duduk kat KL mungkin tak famous lagi time tu. And then sampai dah famous, would it make a difference from that life, then life and then now life? Banyak. Kalau ikutkan dia sebenarnya bukan pada kita je tau. Dia AF ni boleh cakap satu fenomena sebab zaman dulu tak ada banyak entertainment macam zaman sekarang. Okay, so that's the only entertainment yang orang ada. Dan AF ni, kalau cakap AF ni orang macam AF weh macam tu kan. So dia bukan efek pada kita je, family pun terkena tau. Contoh kan macam ini cerita selepas habis AF lah, di family cerita balik kan. Contoh macam akak ada satu isu, kita bergaduh dekat dalam tu. Okay. So that's one channel yang memang khas untuk AF je waktu tu. Apa yang Okay. namanya? Channel at 15. Channel at 15. Apa? Channel at 15. 15. Orang chat dekat Diorang TV. check kat situ live. So kita punya diary semua kat situ. Okay. So adalah Tutup kan, ke apa ke. Exactly. So benda tu kan dia akan cut. So Okay. kebetulan waktu cut tu, waktu akak gaduh, nampak macam I'm a bad person lah. Okay. Really? Yes. Oh. Masa pergi konsert, waktu tu jadi minggu ke-6. Okay, so waktu my parents pergi konsert, diorang kena ludah tau. Astaghfirullahaladzim. Yes, ini bukan cerita rekaan, ini cerita betul. Wallahi. Diorang kena ludah. And then kalau you all boleh tengok balik, cari balik konsert. Tapi tak payah carilah sebab tu dah lama. Okay. Tapi kat TikTok ada. Minggu tu, habis dia nyanyi, ataupun bila partner perkenalkan, tak ada satu tepukan pun for me. Nothing. my God. Bayangkan, the stadium dia besar, sunyi weh. Kau boleh rasa tak? Because of that conflict. Yes. Okay. Yes. What was the conflict if you don't mind me asking? Tak payah kot. Ada pergaduhan percintaan ke? No. Ni bukanlah. Ini memang kita among girls je lah. Cumanya waktu tu macam saya seorang yang macam kalau Saya marah ke, saya tak puas hati, saya akan on the dot. Memang daripada dulu perangai saya macam tu. Confrontation is your thing. Yes. So mungkin ataupun mungkin cara tak kena ke ataupun Muda, I don't kita know. muda. Kan, I don't know. And then kita duduk dalam tu stress kot. Yalah. Tak ada apa-apa kan. So mungkinlah waktu tu dah tahap orang kata Limit stress lah. dan limit dah kan. So
tergaduh ke something like that. So itulah saya cakap, bukan je efek pada kita, family pun kena juga. So family kena maki pun ada, kena ludah semua macam tu kan. So I was like macam, wih serius cakap tu kan. And then but now lepas habis tu memang kita akan rasa macam lain, which is of course zaman kita sebelum masuk AF tu duit pun berapa je yang kita dapat. Yalah, kan. betul. Berapa je kita pegang, dapat pun daripada kita punya beasiswa ke apa, itu je. Okay, but alhamdulillah lepas habis AF tu memang setiap bulan tu boleh dapat, boleh kata banyak lah kan. Nak kata banyak tu alhamdulillah untuk akak sendiri pun boleh bantu family daripada rumah flat, kita buat deposit untuk beli rumah landed. Masya Allah. Nak cakap betapa rezeki tu sangat Masya Allah, yang kita tak sangka-sangka pun Allah bagi sampai tahap yang macam tu. Wow. Dia punya perubahan tu. Nadia punya perubahan adakah seperti itu ataupun lebih Berbeza because kita ada 3 fasa, macam AF time and then after AF and then now right now. Because both of you are married kan. kan? So it's a different phase. So what would you say about you? Kalau sebelum AF, life sebab mama dengan papa dua-dua adalah peniaga. I see. Kan memang dulu kita kalau ada pasar malam kita akan meniaga pasar malam, kita akan meniaga. Tapi tak bermakna Nadia after AF dia orang stop meniaga lah. So maksud daripada segi perubahan tu Nadia tak rasa, kita expect benda tu jadi besar but actually it's not that big lah. Sebab every year Nadia meniaga tolong mama papa, walaupun dah jadi artis, masuk bazar, tapi dah tak ada pasar malam, masuk bazar, meniaga dekat food court apa semua. Tertunggu-tunggu. Bila agaknya, itu salah Nadia sebenarnya. Sebab expectation Nadia, aku kalau dah jadi artis, sebab daripada kecil ni nak jadi artis, dah jadi artis. Simpan angan tu. Simpan angan dah lama kan. Lepas ni, mak aku, ayah aku tak payah dah nak niaga. Macam tu kan. Sebab kita nak sulung. Tapi bila dah after kita dah keluar pun, kita masih meniaga dan sampai sekarang ni. Tapi bila fikir balik kan, bukan sebab kita jadi artis kita masih meniaga ke tak meniaga ke, perubahan ke. Sebenarnya itu kepuasan mama papa untuk meniaga juga sebenarnya. Bukanlah kita tak boleh ubah, tapi itulah cara mereka kan. Tapi perubahan tu daripada segi kehidupan of course lah. Cuma Nadia tak dapat enjoy Nadia punya teenager life. After orang habis daripada SPM, orang ada kerja sini, kerja sana, pergi kerja drive thru whatever semua kan. I tak experience tu after AF. Terus audition dan terus masuk AF. So kita tak sempat. 18. Celebrate 18 tahun. Oh, you masuk 18 dalam AF tu. Kak Akmal? 20. Oh, 20. So macam okey lah. Perubahan dia setelah dah lama keluar daripada AF, dah bergelar anak seni dan itu rasa ketara lah. Macam yang terkini lah. Sebab Nadia after AF tu kita bukan duduk under company tu terlalu lama. Ada setengah orang bertahun-tahun dijaga. Macam Nadia tak dikatakan dijaga sepenuhnya sebab kadang-kadang ada show, kadang-kadang tak ada show, tapi oleh kerana itu yang mendewasakan Nadia. Pembelajaran tu. Yes, kita apa aku boleh buat? Aku boleh nyanyi tapi peluang tu tak dapat sebab mungkin tak ada show yang masuk ketika itu. So apa? Aku try bercakap lah. Itu yang start buat travelog, start buat pengacaraan. So bertahun-tahun bekerja diri sendiri menjadi manager. So itu yang perubahan paling ketara. Kalau cakap apa perubahan ketara sebelum AF, after AF dan sekarang. Sekarang ni Nadia dapat rasa kematangan, Nadia dapat rasa nak apa-apa you need to work your own self lah. Masya Allah. Itulah perubahan yang paling ketara lah. Yes. Yeah, I know. Okay, so you seems like you have a question. Let's go and ask right away. Okay, actually nak tanya juga, nak tahu dan juga nak tanya macam mana nak coping dengan stres daripada duduk dekat dalam tu, dia ibarat macam kita duduk dekat dalam boarding Aquarium lah, school. Ya, boarding Yes, school. yes, Tapi yes. at least boarding school ada outing. Ini tak ada outing langsung. And then kita dah keluar daripada akademi. So how nak start balik build you punya empire sendiri. Pendek kata empire sendirilah. Macam mana step diambil sedikit demi sedikit untuk sedar, aku tak boleh diam macam ni je. Tak boleh tunggu je orang bagi job kan. Betul. Macam mana? Selain daripada contoh macam Nadia start dengan travelog and so on semua. So macam mana nak tahu step by step, sebab ada orang mungkin bercita-cita yang sama tapi dia tak nampak pattern jalan tu. Tak jumpa jalan tu. Same Kadang-kadang story, dia, different betul, just life. simple dream je, tulis je, a vision je tapi tak tahu jalan macam mana. So kita nak tahu benda tu. Dia macam Nadia cakap tadilah, dia bila kita dalam anak seni dalam industri ni, kadang-kadang mungkin anak muda sekarang, anak seni sekarang diorang merasakan okey itu adalah platform yang terbaik dan merasakan itu adalah jalan mudah. Which is tak mudah lah. Untuk orang yang nampak di depan, diorang akan nampak macam senang je perjalanan diorang ni, which is not. Di belakang hanya kita je yang tahu. Kan, especially untuk kita yang bukan final, untuk kita yang tak menang, it's so hard untuk kita
maintain dalam industri. Okay. But Alhamdulillah a few years tu kita belajar jugalah. Maksudnya dalam masa yang sama, even though kita ada management, dalam masa yang sama Akmal pun belajar juga macam mana cara, dan kita buat networking juga dengan klien-klien yang pernah panggil kita show ni. So Contoh networking is important. Exactly, very important. And then sebab kita waktu ada company, kita nak buat show luar tak boleh. Kita panggil cari makan lah. Memang tak boleh. Syuhar. Syuhar. Apa dia? Show haram. Show haram. Kita buat kena senyap-senyap. Kena buat manager senyap. tahu. Dia bukan show tu show haram, maksudnya kita ambil job tu luar lah tanpa daripada Tanpa dia boleh tahu. exactly. Saya lah kalau takkan percentage pergi sana. Exactly. So okay. macam itulah kisah dia. So kita belajar dari situ, because of course waktu tu yang diorang push adalah yang pemenang. Oh, you know? how about the rest? Ya, Exactly, itu yang kita exactly. nak tahu. So kalau you kuat, you boleh bertahan. Okay. But if you cepat give up, you rasa macam you tak nak, memang you hilang lah. Itu je. Dia macam akan Realitinya. gone macam Gone, memang hilang. Itu adalah reality. That's why kadang-kadang bila orang tanya, mana pergi yang lain-lain? Yang lain-lain diorang mungkin ada yang dah usaha tapi tak dapat jalan ataupun tak nampak jalan. But Alhamdulillah, rezeki kami berdua, walaupun dah 20 tahun dulu, walaupun dah 16 tahun dulu, but Alhamdulillah masih lagi relevant tu. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Of course. Alhamdulillah Yeah. sampai sekarang. Even though bukan dalam nyanyi, macam Akmal mungkin dah kurang dalam nyanyian, tapi kita ada dalam sudut yang lain-lainnya. So dalam masa yang sama juga, kita kena pandai buat PR jugalah. Yeah. Kan? Dia bukan sekadar kita nak dapat job waktu tu sahaja. Kan? Cumanya kita patut tahu apa limit kita lah. Yeah. Kan? Sebab dalam industri kita tak nafikan. Ada je yang bad side. You know, that side. Tapi Benda tu semua menjadikan kita lebih dewasa dan kita boleh pilih apa yang kita nak, jalan yang kita nak. Kalau jalan yang kita nak tu jalan yang dark side tu, yang nak cepat je, memang hanyut lah. Benda tu sekejap je. Tapi kalau you ikhlas dalam bekerja, you buat kerja you betul, orang akan nampak benda tu yang akan berpanjangan. Betul. Masya Allah. How about you? Dia sebenarnya kadang-kadang instant tu dia susah sikit nak kekal. Tapi kita Orang panggil ni ni instant kan? instant kan, takut kan. Tapi macam yang alhamdulillah macam yang Kak Akmal bagi tahu tadi tu, macam siapa yang masih lagi liat untuk berputus asa, insya-Allah akan jumpa jalan. Yes. Cuma jangan give up sebab at first apa tujuan kau masuk dalam line ni? Adakah kau hanya nak jadi penghibur semata-mata? Adakah kau hanya setiap hari Sabtu nak muncul dekat TV orang semata-mata? Jadi apa sebenarnya motif kau? So macam Nadia, of course kita nak dikenali. Tapi yang tu waktu kecil lah. Bila dah besar-besar macam ni, sebenarnya ini aku suka bercakap rupanya. Ya, perasan tak Nadia sikit cakap macam tak perasan? Semua cakap Yang diam belakang kamera je. Unlock another potential tanpa sedar kan. Betul. Bila cakap macam mana you build you punya own bukanlah empire lah, macam jalan you. Ya, Sebab betul. most of us kita tak tahu aku suka buat ni, tapi apa jalan, apa pilihan yang aku ada. First of all, you all just, siapa yang tak kisahlah you daripada reality TV ke ataupun adik-adik yang tengah tengok sekarang ni ke, you Aku nak jadi someone, aku nak jadi gini-gini, tapi apa laluan dia? Apa hint yang membuatkan aku patut kekal? Apa yang aku nak buat adalah you all confident dengan apa yang you all buat. Confident tu dia bukan datang dengan kosong je. Yes, confident tapi tak buat apa-apa. No, you ada research, you ada apa keberanian untuk nak buat semua benda tu. Macam Nadia, aku boleh nyanyi tapi peluang tak dapat. Tapi setiap bulan aku nak kena bayar bil ni. Macam mana kan? So, apa yang Nadia buat adalah, aku kena kembangkan mungkin sebelah lagi sayap ni. Buat radio tu. I start buat radio. Radio Era dah tak ada dah dengan Era. Alhamdulillah dengan Era dah 7 tahun lah. Yelah, I save your contact Nadia Era lagi. Oh ya ke? Sampai sekarang tak tukar-tukar. Nadia Era. Lepas tu tiba-tiba kawan dekat Wow Shop. Alhamdulillah kan. Dia punya perjalanan. Itu yang mendewasakan Tahira. Sebenarnya. Bukan yang after keluar tu. Yang tu tak ada benda. Tu tengah seronok dia. seronoknya. Itu tengah rasa enjoy lagi. Itulah Aina pun kena Nadia tengok dalam workshop. Hari-hari dia teracun. Macam-macam teracun. Ya, sama-sama teracun kan. Jadi itulah kita kena yakin apa benda kita nak buat and kita pursue apa one by one. Betul. Tak tahu bercakap tapi minat bercakap. Belajar apa yang kau perlu untuk bercakap, untuk tampil keberanian tu paling penting. And jangan give up. Kalau give up, bayangkan berjuta-juta lagi orang yang nak pursue dia punya dream. Tapi kalau give up, end up you all tak jadi apa pun. Macam kami pun kalau kami give up, tak ada lah muncul jual barang depan TV you all Betul, semua. exactly. Kan? Dia satu lagi yang kita tambah attitude lah sebenarnya. Sebab ramai je yang nak maintain dalam industri tapi diva. Yes. Kan? Betul. Dia ramai je yang perangai macam tu. Kan panas sikit tak boleh.
zaman kita dulu make up tepi longkang pun jadi. Betul. Ah, Faham. mana-mana je. Mana-mana sempat je. Tak ada nak kena proper, nak kena aircon. Tak ada. Kan? Kau kalau attitude kau macam tu, bye-bye lah kau. Ya, Contoh betul. Sebab saya ingat lagi dulu masa konsert, adalah satu konsert ni kena pakai macam baju seksi sikit lah kan. Kita tak biasa. Kita tak biasa macam, kita pun mengadu lah dekat kita punya stylist kan, macam, Mami tak boleh lah baju ni seksi kan. Tu ada sound aku macam ni je. Engkau sekarang ni semua kau tak nak dia kata. Nanti lepas ni dah terkeluar dekat majalah mangga semua kau tunjuk. Nangis Nangis. Kau tahu tak? Nangis. Dalam tu kan kita tak ada siapa-siapa tau. Yelah. Kita ni, kita cakap baik-baik tau tu. Bayangkan. Kita cakap baik-baik pun kena tengking macam tu. So nak bagi tahu, mungkin dari situlah kot emotion kita Dari satu ni lah, kena kuat mental. kuat mental. Exactly. Show business is hard. Exactly. Betul lagi, belum lagi dia buat rambut kita macam-macam, kita nangis minta tukar tak dapat Exactly. kan. Memang mental habis lah. Tapi mungkin sebab tu kita kuat kot. Betul, sebab satu lagi nak keinginan kita tu. Betul. Dan bila Kak Akmal bagi tahu tentang momen tu, Nada ada satu momen which masa tu konsert yang ke-9 tau. Nada ingat Nada nyanyi lagu Endless Love dengan Riz waktu tu. Kita punya duet. Lepas tu Nada tak pernah pakai sleeveless tau. Tetapi Mama Nada sangat-sangat garang. Sangat garang. Dan masa tu dia duduk betul-betul front row dekat depan dengan papa dengan family semua. So kita confident ni dalam otak kita. My love. Hafal lirik kan. Tapi ni macam ni nampak. Nampak tiak ni. Keluar-keluar je. Biasa Mama macam excited tengok anak-anak keluar. Ni Mama. Macam tu kat dia. Tukar. Lepas habis dah nyanyi tu kan. Menangis. Pergi jumpa stylist. Saya nak tukar baju. Saya nak tukar mak saya marah kat bawah. Sumpah. Benda ni. Oh my god, that was such a great moment. Tapi itulah yang macam yelah. Sebab waktu tu kan kita sedang belajar. Kita tak boleh nak cakap no. Kita tak boleh. Kita tak ada right to say no. Apa waktu tu. pun kau kena terima. Ya, betul. That's why kita cakap apa-apa pun cabaran dekat depan kita sekarang ni, bukanlah nak katalah, tapi mungkinlah disebabkan oleh momen-momen tu, benda tu yang membuatkan kita orang kuat. So, walaupun zaman dulu tak ada macam sekarang netizen ke apa ke, tapi zaman dulu kita kena dengan cara yang berbeza. Betul, sama je. Mental juga. Betul. Tepek depan muka lagi. Kalau dia bagi you makeup biru, you have to accept. Birulah mata kau. Birulah mata kau. Birulah mata kau waktu tu. Aku kalau biru muka aku dah tak keluar rumah kot. Mungkin temu santai ni pun aku tak nak buat. Aku balik dulu kalau biru. Rabun kan minta pakai contact lens pun tak boleh Tak boleh. Serius? Tak boleh. Okay. So this story memang panas tapi kita nak haus lah bila dengar ni haus pula. Betul tu dahaga lah. Terasa panas tu. Kalau cakap memang susah nak habis. So basically kita nak berehat seketika. Kita nak pergi ngeteh dulu. Marilah minum teh, ruang kita, cerita kita dalam temu dan santai. Hey! Okay everyone, let's go together. Alright. Mana ada asisten rumah tangga? Oh, puanku sudah bawa teh ya. Masya Allah. Terima kasih. Ada gula ke tak ada gula? Kan banyak sangat cerita dahaga Tadi pagi dia jawab ada gula tak ada gula. Kurangkan gula sebab pagi tadi doktor. Dia pesan kita ada gula. Ada. Adik. Jangan Sebab dia baju panas. Okay. Right. Okay, silakan minum. Kita akan Lepas ni boleh berehat request satu seketika. lagu lagi. Boleh. Ada. Terima kasih. Rumah home. Okay, we are back to segmen yang terakhir iaitu Sembang Sampai Jadi. Tahira masih lagi bersama dengan Aina dan juga Nadia dan juga Kak Akma. So tadi cerita memang hangat. Kita pun dah minum, dah ngetih dulu. Minum basah tekak dulu, panas betul cerita kan. Okay, tadi dah throwback habis. Okay. Sekarang nak pergi ke, orang kata kalau time zone, tu time zone dulu. Ni time zone sekarang, 2026. What are you both doing sekarang? Sekarang buat apa? Program apa? Tengah buat bisnes ke? Kahwin anak berapa? Cerita sikit Kak Akma.
Oh, saya start dulu. Start dulu. Aku nak bagi Kak Adi. Abang Nadia Nadia boleh. Sila. Okay, baik. Untuk Nadia, currently lah. Currently, yes. Okay, sebenarnya tak ada benda yang terlalu besar sangat pun. Just menjalani kehidupan harian seperti tahun-tahun yang lalu sebagai pengacara, sebagai penyanyi. Cuba menyanyi tu kita tak ada planning untuk nak keluar single apa semula. Tapi saya tak berhenti nyanyi lah. Yang saya tahu saya tak akan berhenti nyanyi. InsyaAllah masih lagi menyanyi untuk event-event corporate ke apa macam gitu. Dan untuk pengacara Alhamdulillah jalan-jalan cari makan. Ada beberapa musim. InsyaAllah hopefully ada lagi lah musim-musim makan. Amin. Lepas ni teracun pula lah tengok Kak Nadia makan kan. Alamak kan. Dah beli periuk, makan pula. Why not? Nampaklah menjual tu Dan Habib Nadia currently still in Wow Shop. Masih lagi di dekat Wow Shop. Dan untuk program-program yang bakal datang untuk siapa yang producer-producer tengah tengok lah. Sekali okay. Tapi saya fikir lagi. Semua. Saya fikir dulu. Pening kepala saya. Kenapa suami pandang? Suami pandang. Oh, suami pandang. Okay. Kemudian cerita. Kak Akbar, what are you doing now? Okay, Alhamdulillah kami sama kita rakan sekerja di Rakan Wow sekerja, Shop. Okay, baik. masih lagi lah. In terms of singing memang saya dah lama perlahankan lah. Dalam industri memang saya fokus more on family and more on mengacara dan dalam masa yang sama juga more on spiritual lah. Okay, so basically memang recently kita ada mungkin yang mana-mana adik-adik kat luar sana ataupun siapa saja yang mungkin nak menghadiri majlis ilmu ke kan, teringin nak pergi tapi tak tahu nak pergi kat mana, boleh reach me out lah. Cari je saya. Nama tu apa? Boleh cari dekat Lembayung Ilmu. Lembayung Ilmu. Dekat mana tu? Di Instagram. Instagram. Dekat Instagram. So insyaAllah kita akan ada monthly lah bulanan punya program. Kita ada tadabbur, kita ada pengisian dan macam-macam lagi bersama dengan asatizah lah. So mostly kita memang fokus pada wanita. Sebab wanita ni dia kalau tidak orang kata tidak membizikan, sibukkan diri dengan ilmu, dia akan bermain dengan emosi. Betul. So kita tak nak orang-orang wanita kan sekarang burn out, ada macam-macam masalah mental and also saya and team mostly kita nak sama-sama reach out to semua orang wanita dekat luar sana yang rasa macam keseorangan, sebenarnya you are not. Kita ada kat sini. So you can come to us and then insyaAllah kita akan sama-sama jalan sama-sama lah. So basically itu adalah my priority for now lah. Selain daripada family, anak-anak pun dah ada 2 orang, anak pun dah umur 13 dengan 11 tahun. Ada plan nak tambah? Setakat ni Alhamdulillah saya doakan kawan-kawan saya lah, insyaAllah biar mereka yang menambah Tambah anak kucing insyaAllah ada 2 baru Alhamdulillah. Okay, so basically itu sahajalah for now kan. Cumanya kadang-kadang kelakar juga bila saya aktif juga kat TikTok kan, bila buat live kat TikTok apa kan, kadang-kadang macam orang terkejut lah, orang cakap macam ni kakak Wow Shop ni dia boleh nyanyi Orang dah tu Gen Z lupa. kot. Dia gen yang baru gen yang baru. Diorang memang tak kenal I as a singer. Diorang kenal as a Wow Shop ataupun pengacara kan. So nanti akan ada like reply, oh dia memang penyanyi, dia memang daripada AM. So I macam kelakar, macam oh now I know. Maksudnya orang-orang yang baru ni, bayangkan kalau umur diorang 19, 20, memang diorang tak tahu. Tak tengok pun AF. Tak tahu kewujudan kita pun kan. So macam oh kakak Wow Shop ni boleh nyanyi. Diorang tak tahu Sumawi. Tak. Diorang tak tahu benda-benda tu. So macam Betul tak? so fun. Rasa macam oh tuanya aku. I dulu big fan of Linda Nanuil. Yes, F2. Tapi I tak tahu dah dia buat apa sekarang. Ada rezeki boleh panggil dia pula kan, InsyaAllah. Even kita pun tak ada kan, kita ada grup besar. Kita ada grup besar daripada AF1 sampai yang the latest one. 2013. Still active. Semua Still aktif aktif dalam lagi. tu. Tapi kita taklah orang kata selalu berjumpa. Cuma hari itulah masa partner buat Partner buat makan-makan, reunion, baru kita orang pergilah. Oh my God. Semua orang dah buat anak, Best berdiri. gila. Ya Allah, kan? shock gila. Sebab macam Nadia, Banyak memori. Nadia suka, banyak sangat memori lah. Sebab macam walaupun kita ni AF, kalau 6 sahaja kan, kita after habis AF, macam Astro dulu dia ada buat macam-macam campaign. Dia ada marhaban, dia ada Astro Gempak, Roka Bola. Nadia dengan Kak Akmal, berapa musim kita orang bekerja sama, bertahun kan kakak? Yang tu memang kita tour lah, tour satu Malaysia. Tour satu Malaysia. Lepas tu even kita ada satu bus yang tepek muka kita dekat bus tu ya. Yang tu memang musim Roka Bola lah. Macam World Cup kan. Macam Roka Bola tu yes. dia setiap musim ke apa? Tiap-tiap tahun World Cup, macam sekarang World Cup contoh kan, macam World Cup. So tahun tu kita buat Roka Bola dan kita akan buat teater. Kita akan buat teater musical. Sangat-sangat Masya So, Allah. teringin nanti kan ada macam tu berlakon lagi. Berlakon lah tu. Yes. Kita berlakon menyanyi. Kita punya rehearsal berbulan-bulan kot Yes. untuk that show dan kita akan pergi tour lah. satu Every Malaysia. week lain-lain negeri kita akan pergi. Kita akan pergi. Ada lagi tak sekarang? Tak ada dah. Lama dah tak ada. sayang Waktu tu je lah. Waktu tu All those good ramai. programs Betul. kan. Macam kalau kena Yes. boleh buat comeback kan, dapat tengok balik you all and then bring back all those Yes. kata senior-senior. Betul. Sebab kebanyakan ni kita masuk ke Felda-Felda lah.
Yang tu kalau macam yang suruh gempak desa. Gempak desa lepas tu masuk. Mungkin you satu hari boleh buat. Lah pitch kat Tahira. Kita macam ni Tahira. Lah kita macam ni. Salah. Kena duduk satu table balik. Kita pitch bos saya boleh bos saya. Satu table Bos balik. muka dah merah dah risau Satu truck stage bergerak. Kita macam tu. Truck tu lah stage kita orang. Stage kita. Dia buka jadi stage besar. Yeah. Nampak tak? Thank you lah bagi idea bos thank you. Nanti pesan bagi kita orang sikit Masya Allah. Okay, so kita cerita panas lah. Pernah tak dalam kalangan kawan-kawan, tak kisahlah ada family besar of AF ke ataupun selebriti ke yang sekarang ke, kawan tikam belakang. Ever experience that? So pernah tak ada satu situasi yang panas yang membuatkan you all rasa macam even sampai sekarang pun you tak bercakap, and how do you handle to actually neutralize that situation yang sangat-sangat stres and also bermain dengan banyak emosi sebab kita satu industri. Pusing-pusing jumpa. Betul. Pusing-pusing jumpa. Betul. So pernah tak? Silakan Okey. Junior. Kalau saya cerita ni takut orang cakap saya ni menyedihkan. Sebab saya memilih kawan. Baguslah. Tak apa. Saya sangat memilih kawan. Saya kawan dengan semua orang tapi untuk yang betul-betul rapat tu hanya beberapa sahaja. Circle saya sangat kecil. Sangat kecil. Saya boleh kira 6 orang je sekarang ni yang betul-betul kecil ni. Kita orang 5. Kita orang 5 je. 6 yang melekat. 6 yang betul-betul melekat. Yang attach betul Yang macam attach gam. betul. Yang family saya lah. Mama, suami, Saya dah adik dan semua tu lah. Itu bukan kawan, itu family. Luar. Ada. Kalau macam kawan tu nak cakap tikam tu rasanya saya alhamdulillah sangat-sangat sebab saya memilih kawan tak sempat aku nak menikah kat belakang. Masya Allah, Allahumma barik. Alhamdulillah. Sebab first kita nak jadikan orang tu rapat sampai dia boleh bagi sepenuhnya dekat kita tu sangat sukar. Betul. Dan satu lagi ni saya Nadia sendirilah. Nadia tak suka menyusahkan orang. So Nadia percaya Allah tu kalau kita tak menyusahkan orang, Allah bagi orang yang tak menyusahkan kita. Ya, sama-sama memudahkan. Betul. Saya punya circle kalau rakan-rakan yang ada kat sekeliling saya, mereka yang sangat-sangat positif. Masya Macam Allah. Tahira ada bagi tahu tadi dekat bilik makeup. Kita kalau kawan dengan circle yang baik, insya-Allah semuanya akan baik. InsyaAllah. Tapi kalau kita niat di hati nak berkawan dengan orang yang buruk, mungkin sebab just nak kejar famous, just nak kejar popularity macam gini kan. Mungkin benda tu bersifat sementara sahaja. Pendek kata kita tak boleh nak kawan dengan orang tu atas sesuatu yang dia ada. Betul. Kita kena betul ikhlas. Betul. Ikhlas dan memilih dalam berkawan, insya-Allah lah. Macam Nadia punya experience, alhamdulillah tak adalah setakat ni yang tikam-tikam belakang. Abang Kak Sama-sama memang tak ada. Alhamdulillah. Masya Allah. Kawan kita baik-baik alhamdulillah. Kita memilih untuk tenang Kita memilih untuk tenang. Alright, so both of you are in the industry of hosting, which is we are in the same line. Yep. Alhamdulillah, so we actually get to know each other very closely. Kak Akmal Go Shop, Yep. Nadia Wow Shop. Oh my God, long way back. Before Wow Shop, Kisui. kita kawan commercial. commercial. Nadia kenal Wow Shop, minta maaf sebenarnya sebelum masuk Wow Shop Nadia tak jarang lah tengok Wow Shop. Lepas tu Tahira lah yang bagi tahu, babe you nak ni tak? You tahu tak Wow Shop yang jual-jual Tahira barang? ke join dulu baru you? Tahira yang panggil Nadia. faham. Dia yang cakap, babe nanti ni I tanya I punya masa tu Zaim manager waktu tu. Okey, ya. Pergilah audition, pergilah casting whatever semua. Alhamdulillah melekat, dapat. Lepas tu dapatlah show dengan dia. Tapi kejap je. Lepas tu member ni pun berambus daripada Sama lah. I Allah, kata yang satu nak episod dah berpanas tak ada. dengan si Tahira ni. Satu episod. Lepas tu tengok dekat TV. Kemana dah Tahira tak nampak dah dia. Rupanya dah begitu. Dia tak, sebab Tahira one thing lah. Waktu walaupun pengenalan kita dekat dalam tu singkat. Tapi kita nampak dia punya mana hala tuju dia. Dia very ambitious. Betul. Oh, Masya Allah. Dia tak boleh duduk diam. Budak ni memang tak boleh duduk diam. Dia Kamu ada- sama Dia ada je benda yang dia nak buat. Before kita ada podcast yang sangat mewah ni, alhamdulillah. Dia ada podcast sendiri dekat Spotify, Dekat Spotify, betul? Kita record sana, kita record sana. Akak pun pergi Cuba juga ke share masa sikit. tu? Tak ada. Tapi You tak seorang ada. je, you seorang je. Babe, dah habis show nanti kita tunggu dalam kereta. Kita Dalam record kereta? dalam kereta. Ya. Masa tu kita punya mic yang jadi wire yang terbelit-belit. Yes. Wire panjang I know. tu Kalau kan. tarik sikit tu terbelit terus. Semua ada. Ya. Mic zaman kuno Zaman punya. dulu lah, berwire. Masa tu podcast was not a thing. It was Yes, an international thing. Betul, Sekarang podcast betul. ganti show dekat TV dah. Betul, Orang betul. tengok podcast kat YouTube Betul, semua kan. betul. So basically it has been my dream, tapi I tak pernah terfikir after 6 years. Then it has become Yes, after exactly, 6 kan? years. Masa Masya Allah. 2020. Yo, Betul. lama dah 6 tahun. That's why bila keluarnya apa ni podcast yang ini dekat Instagram kan, dekat social media,
Tahira ni dia betul-betul orang yang optimistik. Dia ambitious. Aku nak tak kisahlah 6 tahun ke berapa tahun aku nak benda ni jadi kenyataan. Alhamdulillah. Amin. Tapi memang even tu masa akad dengan dia pun dekat workshop tu tak lama juga dengan dia pun. And then dia caw kan. Tapi dia memang dah cakap dah, biasanya lah kalau orang dalam industri ni, kalau kita dah rasa selesa kan, lagi-lagi dekat dalam TV kan, of course kita akan rasa macam it's fame, kita akan stay kan. Tapi dia selama dia tu macam tak nak akak, aku dapat kat luar lagi banyak. Okey lah, kau pergilah Tahira. Dia memang jenis dia berani. I don't care much about fame sebenarnya. For me, the value is quality, genuinity, yang benda yang susah kita nak dapat dalam hidup. At the end of the day, bila dah tua, all this fame fade away. Betul? Tak ada apa dah. But this friendship, this genuinity, quality. Oh, ini tak dapat kat mana-mana. This is very expensive. You've been there with me through up and downs. You also, I remember talking about Quran, tadabbur with Nadia. It was a very eye-opening situation. Ni jangan cakap lah. Lagilah. Every step of the way. Every step of the way, Ain Ali, such a great friend. Alright, so enough talking about me. The show is about you. Okay. Kita orang pula tanya awak. So kan, jangan tu. Okay, sebagai seorang host, what is kita bagi 3 lah. 3 reality check yang perlu diberitahu kepada adik-adik di luar sana. Apa yang you perlu ready untuk invent diri you sebagai seorang pengacara di dalam TV. 3 reality check. Yes, reality check. Dia tak mudah. Sudah tentunya tak mudah. Tetapi perlu ada keberanian satu. Keinginan yang betul-betul nak pursue apa yang you nak buat. And semangat yang you akan banyak kali jatuh, Dik. You akan banyak kali terlentang, Dik. Tapi berapa banyak kali terlentang, banyak kali tu jugalah you kena bangun. Betul. Sebab kadang-kadang kita rasa apa yang kita buat dah betul. Tapi bila orang tengok, orang duk cemoh kita. Waktu tu mungkin kita akan rasa, apa aku buat ni salah ni, bukan lain aku. Mungkin akan fikir macam tu. Tapi sebenarnya kita sendiri tahu kita punya capability. Boleh ke tidak boleh buat. Dan kita punya storage of ilmu ni, kita boleh top up lagi untuk kita jadi yang lebih bagus ataupun tidak. Setiap masa ada sahaja space untuk improvement. Jadi jangan cakap apa aku buat ni membazir. Kalau you dah betul-betul minat, berani, cuba, jatuh bangun. Jatuh bangun ni bukan setahun 2 tahun. Mungkin kalau you 30 tahun dalam industri, 30 tahun you akan jatuh bangun. Itulah graf dia cantik. Kalau you macam ni, you AI ke apa macam ni Robot ke apa? Robot ke apa kau? Ini sini. Baru nampak cantik lah. Masya Allah. Kak Akmal. Dia attitude lah. First, attitude kena jaga. Number 2 adalah ikhlas dalam bekerja. Dan ketiga, sentiasa nak perbaiki diri lah. Because even though kita buat benda yang sama, contoh kita jual gelas ni 10 kali sekalipun, mungkin 10 kali tu tak nak ayat yang sama, orang pun akan bosan. So kita kena sentiasa ada ilmu, kena sentiasa tambah ilmu lah. Dalam masa yang sama, dalam industri ni ke, apa-apa industri pun, apa-apa bidang sekalipun, pemudahkan kerja orang lain lah. Macam to be honest, working with you sangat Masya Allah. Kita boleh rasa kita punya co-host ataupun kita punya partner, macam mana dia bagi give and take kan. Sebab kadang-kadang ada je kita dapat partner yang macam tak memberi kerjasama dan sebagainya. But Alhamdulillah, working with you guys both memang sangat, orang kata, memudahkan kerja orang. Masya Allah. You know, especially Nadia ni, dia sangat macam, even though kadang-kadang ada produk kan, kadang-kadang kita kan replacekan orang. Tapi walaupun dia replacekan orang, tapi dia punya produk tu macam dia punya produk. All out. Betul. You know, that kind of thing. Memberi Exactly. partner kita Sebab sebenarnya. kita, betul, kadang-kadang kita rasa macam, produk ni aku ganti je sambil lewa je lah. Macam boleh lah, contoh Ada je orang yang macam ada tu. orang macam tu, betul. Sebab kita boleh rasa tau, the vibe yang macam, dia ni macam sebab dia ganti ni, macam dia buat pun ala kadar je kan. Contoh kita tak ada nak cakap siapa-siapa lah. Contoh, dia tak kisahlah sama ada you host kat TV ke, you host dekat media sosial mana-mana sekalipun, any platform e-commerce sekalipun, kita boleh nampak sama ada dia kerja tu ikhlas, dia ada ilmu ataupun tak ada ilmu. That's why kadang-kadang kita boleh tengok, kadang-kadang mungkinlah ada host yang live host, dia akan rasa macam dia punya semangat tu dah tak ada kan. So you have to check back yourself. Kita jangan tiru orang lain. Kita buat cara kita. Sebab kadang-kadang orang lain capability dia tak sama dengan kita. Mungkin kita punya tahap sampai 80%, orang boleh pergi sampai 100%. Exactly. So kita kena tahu diri kita dan kita kena perbaiki benda tu. Sentiasa cari kelemahan kita, tengok balik live kita ataupun tengok balik siaran-siaran kita. Sampai sekarang pun saya, kalau saya ada peluang untuk tengok balik saya punya show, saya akan tengok. Exactly, me too. Kita akan tengok apa kekurangan kita, apa yang perlu kita perbaiki supaya kita boleh jadi lebih baik. Sebab itu adalah orang kata punca rezeki kita dan kita nak berikan yang terbaik. Saya cakap terus terang pada producer ke, pada siapa-siapa yang saya rasa macam, kalau ada klien, contoh saya dapat buat satu produk, tapi kalau produk tu owner sendiri tak dapat memberikan, orang kata saya tak dapat deliver yang terbaik, saya akan cakap saya takkan buat. Saya tak nak buat.
Sebab saya bekerja bukan hanya untuk duit, tapi saya bekerja seikhlas hati lah. Maksudnya Lillahi orang ta'ala bayar kita untuk certain amount, kita kena betul-betul bekerja. Bukan walaupun Berkat. keberkatan, berkat. exactly. Because keberkatan itulah yang akan kata insya-Allah dengan keberkatan tu Allah tambahkan lagi InsyaAllah, rezeki kita insya-Allah. I really like this, because okay, I might be more junior than you guys. So it's only be 13 years baru I start 20. Now alamak kata umur I. Kan kata umur I dah 13 tahun lah. Tak lama lah, tak selama you all pun banyak I mempelajari. Lagi-lagi kalau contoh, I think the hardest one would be is me in corporate line. A lot of protocol, a lot of rules and regulation yang kita nak kena belajar. And then bilingual, nak kena cakap English, nak kena cakap Malay. Kadang-kadang dah berbelit lidah dah kadang-kadang. Kitanya kadang Kedah, kadang-kadang Pening, kadang-kadang Melaka, kadang Johor. banyak logat. Ya, logat banyak sangat. Tak tahulah. Tapi untuk pengalaman saya sebagai seorang adik-adik kita, mempelajari daripada kakak-kakak, it has been such an amazing way. Both of you have learned so much, go through so much. Macam akak cakap tadi. Okay, relevant. You were saying about this word relevant. I sebab I teringat sekarang. Kan aku lupa nak tanya. Okay. Would you say that sekarang ni banyak BBNU. Viral dia macam virus. Virus. I pernah tanya soalan ni dekat Kak Liza Abdullah. How do you stay relevant? So how both of you stay relevant? Sebab macam you cakap, ada orang dah tenggelam timbul. Not easy, be in this show industry. Dia macam competition. Tapi macam mana nak stay healthy and macam mana nak stay relevant? Okay, perkataan relevant tu sendiri very subjektif kan. Setengah orang cakap being a relevant maksudnya kena popular. Betul. Betul Ada tak? orang mention macam ada tu. orang rasa macam relevant maksudnya kena popular. Ada setengah orang relevant tu tak perlu popular, tetapi untuk dia sendiri ada duit makan tu sentiasa ada, itu progress. dah cukup. Sentiasa ada. Jadi macam mana tafsiran relevant untuk setengah orang? Macam Nadia dulu being relevant maksud dia kena popular. Kena letup-letup dulu. Tapi sekarang ni nak capai yang tu, untuk being a popular tu dia macam-macam cara nak kena buat. Betul. Which is peluang, rezeki juga sebenarnya. Tapi tak bermakna kau tak popular, tak relevant, kita tak boleh nak cari rezeki. Sebab ini line kita pilih. Kita pilih dari dulu sampai sekarang, inilah punca rezeki kita. So being a relevant as in adalah job masuk kat sini. Tak ada job masuk, kita kejar orang. Tak ada event ke untuk minggu ni? Kan? So itu adalah bagi Nadia relevant Nadia. As long as keluar dekat TV sikit-sikit tak apalah, tapi dekat luar setiap minggu ada orang bagi kita event menyanyi, ada event untuk mengacara, ataupun mungkin ada jemputan-jemputan. Maksud itulah relevant bagi Nadia pun okeylah, alhamdulillah. Tapi kalau Allah tu takdirkan kita, Nadia, aku nak kau aku izinkan kau untuk relevant, untuk meletup satu hari nanti, itu Alhamdulillah, alhamdulillah kan. Tapi itu semua dia yang aturkan. Tapi setakat ni kalau being a relevant as in aku ada boleh bayar komitmen setiap bulan, boleh bagi mama duit belanja, boleh ni, itu dah alhamdulillah dah. Alhamdulillah. You are so grateful, Masya Allah. Gratitude tu penting kepada Allah. Betul. Tu Masya Allah. Kak Akmal? Dia jangan takut lah sebenarnya bila cakap pasal relevant ataupun tak ni. Kadang-kadang kita risau rezeki lah. Okay? Memang kita dah tahu dah rezeki ni Allah dah tentukan dah rezeki seseorang macam mana. Tapi dalam masa yang sama kita kena usaha. Janganlah kita fikir macam Allah dah tentukan rezeki, duduk sajalah, memang tak dapat lah. Okay? So that's why setuju dengan Nadia cakap, dia tak semestinya popular, tapi as long as you still ada dalam industri, dan kalau kata orang jumpa, orang masih lagi kenal you, orang masih lagi tahu you, kan? Dia bukanlah nak popular sangat pun, tak ada. Tapi masih lagi ada orang panggil kita job, masih lagi ada orang menggunakan hikmat kita. So itu for me adalah relevant. That's why kalau kadang-kadang bila kita tengok kat luar sana, kenapa ramai yang merajuk ataupun bawa diri, sebab diorang tak boleh nak sustain dalam industri. Kan, ramai kadang-kadang ada juga kawan-kawan yang minta tolong, kan. Even sampai sekarang pun ada tak ada ke kerja kosong dekat wow shop ke apa. Saya bukan seorang yang suka recommendkan orang, sebab saya takut apa-apa jadi akan backfire saya balik, kan. We never know, right? Reflect diri balik, exactly. kan. So saya akan cakap kalau ada terbuka, saya bagi tahu. So you kan datang casting apa semua, sebab Akmal pun suka cara yang macam itulah. Kita nak mencari rezeki dengan cara yang betul, bukan cara kabel ke apa ke. I'm not like that. So macam even workshop pun kita pergi audition, go shop pun pergi audition, AF pun kita pergi audition, kan? You know, that kind of thing, that kind of process yang membuatkan kita tahu susahnya lah. Aduh lah, letih aku dengar. Susahnya lah nak orang kata
Nak dapat, nak sustain tu. Exactly, nak dapat. Dan bila Allah dah bagi rezeki tu, jagalah. Janganlah bila Allah dah bagi kita tu, kita buat sambil lewa. Kita attitude pun tak jaga, membuatkan orang bercakap pasal kita, kerja tak bagus. Tapi end up kita salahkan orang pula. Kita tak tengok pada diri kita sendiri. So sentiasalah orang kata muhasabah dirilah. Reflect back. This is amazing sebab however pembelajaran lembayung ilmu juga memberi saya buka mata. Dia sebenarnya penting sebab I would say sekarang ni bila kita dah sampai ke tahap ini, pembelajaran tadabbur Quran yang Kak Akmal buat tu sangat-sangatlah bagus. Kepada siapa yang tak pernah pergi, silakan pergi. Dia bukan untuk sokong kami, tapi untuk sokong diri sendiri. Betul. Untuk support your mental. Okay, mental. Let's go for mental health. How is your mental health? Kalau tanya Akmal sekarang, memang alhamdulillah, syukur sangat, Allah mabarik. Masya Allah, Mabarik. tabarakallah. Masya Saya Allah. sangat alhamdulillah dengan apa yang saya ada sekarang ni. Tak nak lebih, cukup. Yang penting jogging hari-hari. Yang penting jogging hari-hari. Yang penting jogging hari-hari, suami kena ikut sama. Suami kena ikut sama, kena heret. Okey, dia macam ni lah. Sebab kadang-kadang bila kita live tu orang cakap macam, Kak Akmal masuklah GV. Memang tak nak. GV is Gegar Gegar Vaganza. Vaganza. Itulah I dah lama tak tengok TV. Saya cakap no. Saya cakap macam tu. Because saya cakap saya last masuk bertanding dekat Indonesia tahun 2019 sebelum COVID. 19. Lama dah. Lama dah tu. Itu adalah competition yang terakhir yang saya masuk 3 bulan dekat Jakarta untuk Golden Memories Asia. Dan lepas-lepas tu saya dah memang tak nak dah. Orang suruh pun saya tak nak. Saya cakap macam sebab apa? Saya dah tahu dah diri saya nak tenang-tenang je. Dah tak nak stres, dah tak nak fikir penat kan. Sebab sekarang ni masa yang saya ada ni, kita tak tahu kan umur kadang-kadang Allah nak tarik bila-bila masa je. Betul. So dengan apa yang saya ada ni, saya nak bersama dengan family, nak tenang-tenang je. Dah tak nak stres kan. Kadang-kadang kita stres, jam sikit pun rasa stres kan. Yelah tu. Ini kan stres nak kena komen dengan tu orang memang tak lah kan. Belum lagi kena kecam dengan netizen. Betul. Nak kan, kena fikir lagi apa nak saya kena cakap, handle. tak nak, itu dah bukan bidang saya dah. Bagilah peluang pada orang lain. Macam itulah. That's why saya cakap, kalau siapa yang masuk bertanding tu, untuk kawan-kawan sahabat-sahabat kita kan, diorang memang mental kuat lah. Ya tu. Memang saya salute saya dah tak ada dah. Cukup lah. Even I myself pun rasa mental health is very important. Yes. And you've been taking care of your mental Yeah. very, very well. Yeah. Nadia, how is your mental health? Alhamdulillah so far masih waras. Alhamdulillah. Okey lah, sebab apa Nadia rasa tipulah kalau kita cakap tak ada sedikit pun rasa penat yang berlebih-lebih kan. Kita orang perempuan kan, Betul. kita bermain dengan hormon. Walaupun saya ni kan, Macam walaupun anak 4 ekor Kan? Time Sama nak datang kan. kan. Jadi sebenarnya tengok macam mana kita nak menangani kita punya mental health. Macam Nadia, apa yang Nadia dapat tengok lah, sebab Nadia tak cakap Nadia punya mental health sentiasa akan okey. Sebab ada masa mood kita mood swing dan sebagainya kan. Tapi satulah, Nadia rasa dia punya point adalah kita ni akan jadi terlebih-lebih berfikir kalau kita ni tak reti nak menghargai sekecil-kecil apa yang kita ada di sekeliling kita. Itu kan, sebab kadang-kadang kita akan selalu ada compare diri kita dengan orang-orang lain. Kita duk tengok social media kan. Cantiknya rumah. Cantik. Dia pergi cuti. Aku tak dapat apa. Laki dia bagi dia sejambak bunga. Laki aku tak buat apa, tak bagi apa-apa. So benda-benda compare yang macam itulah yang akan torture mental kita. Lama-lama kita akan drain out benda-benda tu kan. Jadi macam negativity tu macam charge body kita. Betul. Dia akan jadi terus rasa macam letih lah. Kenapa dunia ni tidak menyebelahiku. Macam tu kan. Tipu-tipu Inilah dunia tipu-tipu. Tapi sebenarnya bila kita fikir balik kan, kita tak payah pandang kat luar-luar tu. Ni apa yang Nadia selalu buat. Betul. Pandang sekecil-kecil. Nadia bangun tidur, Nadia keluar tengok anak-anak bulu duk terlentang-terlentang. Masya Allah, gemuk-gemuk. Anak-anak aku Alhamdulillah dapat bagi makan semuanya. sedap. Nampak tak? Lepas tu dapat video call daripada mama. Alhamdulillah aku still ada Masya mama. Allah. Aku still boleh. Lepas tu mama, okey jom makan-makan. Ada masa kita menghargai, kita appreciate, kita bersyukur dengan sekecil-kecil benda yang ada sekeliling kita. Jangan expect lebih. Tu cara Nadia jaga mental health lah. Maksudnya dia macam celebrate every wins. Yes. Tak payah nak win sangat pun tak payah nak fikir sampai gitu. Maksudnya benda-benda sekecil-kecilnya. Allah cantik selesa rumah aku. Dapat makan sejuk. dapat makan. Dapat makan. Kan? Kak Akmal pula belanja nasi lemak. Bila? Pagi tadi? Selalu belanja nasi lemak. Alhamdulillah kan. Ya Allah. Yang tu benda-benda
benda kecil-kecil yang kita cherish itu yang bagi Nadia satu benda yang sangat membantu untuk kita tangani ada yang masalah mental health dan sebagainya. Actually support system jugalah. Ya, support family, system, family. kawan-kawan Betul. kan. Cari kawan yang betul lah, janganlah cari kawan yang Siapa your support system, yang main support system? my husband lah. My husband is my biggest support system lah. Apa-apa je dia dengar lah luahan ke apa kan. Nampak muka dia macam tak dengar kan Kak kalau tengok Ya Kak Allah, punya program tu. tengok, Nampak macam tak dengar. Podcast berdua. Ya. Aku kalau tengok podcast tu kan, jap. Abang boleh buat air. Kan? Kakak tengah cakap dengan dia ni tapi dia dengar. Abang macam kisah pula. Ada tengok waktu tu dekat TikTok kan? Ada kat TikTok. It's like every day. Dia macam tu lah. Dia seorang yang macam tak dengar tapi I know dia dengar. Dia macam tu lah. So macam for me Alhamdulillah sebab I rasa dia lah not just husband tapi dia adalah Best my friend. best friend. Your best friend. Itu Yeah, penting, that's the kan? soulmate tu lah. Allah dah tulis 50,000 tahun yang dulu. Betul. Masya Dia kan Allah. benda yang kadang-kadang sekecil-kecil benda pun kan. Kadang-kadang jadi isu pun cakap je lah. Kisah cakap pula kan. Masya Dia nak Allah. terima dia tak nak terima lantak lah. Yang penting kita cakap. Kita luahkan. Abang, itu kita ada je. story nak cerita ni. Awak duduk sini. Who's your biggest support system? My mom, my adik yang tadi I cakap Ya, yang lekat anak dengan bulus I tu. tu lah. Anak Adik. bulus tu dia bukan best support system, dia menyusahkan tapi alhamdulillah alhamdulillah I'm happy dengan kesusahan yang dia Siti, berikan. Siti Nomelo. Siti Nomelo ya. Abu, ya Ya Allah. mama lah, mama, adik, my husband, 3 orang ni memang Nadia boleh cerita apa-apa je kat dia. Especially my mom lah. My mom and my sister tu diorang lah best friend kita sebab daripada dulu tak pernah ada orang lain lah. Kan jadi kita boleh cerita semua benda walaupun rahsia-rahsia ke buruk tentang kita pun I cerita juga. Sebab kita nak pendapat sebab kita ni tak sentiasa betul. Kita fikir kita sentiasa betul tapi tidak. Betul. Kan? Jadi waktu itulah yang waktu yang paling Nadia perlukan mereka sentiasa ada. Ada. Well, I think Aina, we both can relate so much kan Sangat. sebab yalah since we both are still young cerita you pun Macam young. Kita pun yang. You Still. cuma you all senior, kita junior. Kita junior. So we learn a lot from both of you and oh my god, time is running out, betul-betul running out. Ngam-ngam ni. Tu banyak dalam kepala nak tanya. banyak. Tapi banyak juga perkongsian dia. Yeah. You have one last question you want to ask? Dipersilakan. Okay, dalam journey sepanjang kehidupan ni kan, apa perkara yang paling gembira sekali yang boleh inspire other people? Paling gembira Paling gembira yang Siti kalau boleh, Nomelo. kalau ulang pun okay, I sanggup ulang. Kau ambil 4 bulus tu. Selalu orang tanya apa yang tak best Tak kan, best tak kan? nak ulang. So kita nak benda tu kalau berulang kita mahu, kita bahagia. Okay lah. Kalau tanya Akmal kan, dia sebenarnya apa-apa yang berlaku pun sepanjang 21 tahun dalam industri kan, sama ada benda tu adalah titik terendah ataupun yang paling tinggi, semua tu adalah benda yang manis untuk saya, yang saya mungkin takkan ulang, tapi itu semua menjadi pengajaran untuk kehidupan saya lah, yang membuatkan siapa saya sekarang ni. Masya Allah. Sebab semua perjalanan tu, indah ke, buruk ke, benda tu yang mengajar saya untuk kuat dan untuk terus bertahan dan dalam masa yang sama kenalkan dan orang kata Allah jentik hati saya tu untuk tukar. Tu dia usah sebab lah. Tukar. So yes, itulah perjalanan 21 tahun itulah perjalanan yang saya rasa manis untuk diri saya. Betul. Nadia? Nadia tak dapat nak fikir apa yang momen yang betul-betul kalau boleh nak repeat selalu repeat. Sebab macam tadi nak cakap kalau sekecil-kecil perkara pun kita grateful dengan benda tu. Jadi semua benda bagi kita nampak alhamdulillah Allah aku bersyukur dengan apa je yang kau bagi dekat Masya aku. Allah. Yang tu walaupun sekecil-kecil benda kan. Jadi kalau benda-benda yang besar tu dia ataupun benda yang kita tak dapat tu kita tak rasa galat tak dapat benda-benda tu. Jadi sama juga macam Kak Akmal bagi tahu tadi perjalanan daripada pergi audition AF sampai hari ni duduk dekat podcast ni semuanya adalah satu pengalaman yang sentiasa mendewasakan dan insya-Allah lagi beberapa tahun sampai hujung nyawa sekalipun benda tu yang mendewasakan kita yang menjadikan Nadia Hasnan Akmal Abdullah. Masya Allah. Love this session. Masya Allah. Jawapan sangat menarik. Alhamdulillah. Yeah, thank you so much Kak Akmal. Thank you so much Nadia for coming to Temu dan Santai Podcast. We are so happy to have both of you on our podcast. Tapi itulah masa mencemburui kita. Thank you so much. Kita nak minta Kak Akmal dan juga Nadia bagi satu kata-kata santai untuk penonton Temu dan Santai Podcast. Santai. Okey, kata-kata santai untuk yang tengok ni kemungkinan besar adalah adik-adik saya
yang ada cita-cita yang sangat besar, di mana tak kisahlah you nak jadi penyanyi ke, you nak jadi pelakon ke, you nak jadi pengacara, apa-apa sekalipun, yang paling penting bak kata ikhlas Kak Akmal tadi tu, ikhlas dalam bekerja. Jangan kita rasa cepat berputus asa, teruskan. Akan ada 1001 halangan yang akan halang you all, tapi you all percaya kat diri, insya-Allah makin you polish, makin you buat, makin you hebat, dan bila dah hebat, jangan riak, sentiasa memberi lagi kepada mereka yang memerlukan, insya-Allah. Okey, InsyaAllah kalau tak dapat semua, jangan tinggal semua. Okey, apa-apa kebaikan dalam kehidupan kita, sampaikanlah walaupun satu ayat. Semoga kebaikan yang kita sampaikan dalam pekerjaan ke, dalam apa saja yang kita lakukan dapat memberikan manfaat pada orang lain, insyaAllah. Masya Allah, I love both of you so much. Thank you so much juga Aina. Thank you so much. Sebab sudi hari ni menemani saya. Kita interview best of both world. InsyaAllah, thank you Aina. Ada apa-apa last word? So far, untuk siapa-siapa yang belum kenal dengan Kak Akmal kita, dengan Miss Cantik kita dekat sini juga, tolong tengok podcast kita. Jangan lupa follow mereka. Mereka ada banyak perkongsian yang menarik. So, jangan risau kalau tak jumpa, boleh search nama. Akmal Abdullah. Boleh juga Nadia Hasnan. Dan juga di kesempatan ini, thank you kepada Tahira. Masya Allah. Yang sudi walaupun kita bertahun-tahun dah tak bekerja sama, Berapa tapi tahun dia masih Tunggu juga ingat. bila lah Tahira nak jemput kita Tapi ni. dia masih ingat untuk jemput kita kat podcast dia kan Kak kan? Lepas tu dengar pula dia kata, okey akak nanti akak dengan Nadia Hasnan. Okey, cun. Tapi kan ya. Kak, tapi dengar cerita lepas ni ada program-program lain, ada nama kita juga. Amin. Amin insya-Allah. Alah jauh sangat. Okay, bos. Alright. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih semua yang sudah menonton podcast Temu dan Santai. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Da da do do hey ba 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 psh, ba 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 da tika tika Temu dan Santai hey ba 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 psh, ba 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 da tika tika Temu dan Santai hey ba 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 psh, ba 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 da tika tika Temu dan Santai.